Kereta suami beli, dia bayar. Makan minum, dia bayar. Anak nak pergi sekolah, nak sambung belajar sampai masuk universiti, isteri bayar. Ada yang datang pada saya, dia tengok saya pakai cincin je. Tapi dia kata apa? Saya satu apa pun tak ada. Semua saya dah gadai. Untuk syarat. Jadi waktu tu baru bila kita dah explore kan, barulah dia akan cerita pada kita tentang sebenarnya sebelum ini banyak benda yang suami dia sepatut buat, dia yang buat. Rumah saya, dia bayar. Kereta suami beli, dia bayar. Makan minum, dia bayar. Anak nak pergi sekolah, nak sambung belajar sampai masuk universiti, isteri bayar. Ada yang datang pada saya, dia tengok saya pakai cincin je. Tapi dia kata apa? Saya satu apa pun tak ada. Semua saya dah gadai untuk suami. Saya tak sangka, saya dah bagi kepercayaan sepenuhnya pada dia. Saya tolong dia sehabisnya. Tapi rupanya suami saya berkahwin dengan orang lain tanpa pengetahuan saya. Barulah timbul isu dia sekarang ni, duit. Jadi maknanya, kalaulah suami tu kahwin, tapi isteri tu tetap dia jaga makan minum dia, tempat tinggal dia, pakaian dia,